Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Okey, ini saya nak penerangan ringkas tentang bagaimana nak buat pendapatan dengan menjana pendapatan dengan SIM card Istel ni. Sekali saya Irfan, salam kenal lah. Jadi first kali iaitu Istel ni guna line U Mobile. Okey, dia pakai line U Mobile. So yang ini data plan dia RM35 dapat 300GB. Tu high speed data 200GB, 10GB untuk hotspot, 100GB untuk hotspot. Lepas tu kita ada yang RM50, RM50 dapat 500GB, semua data tu boleh hotspot. Dia tak ada sekatan kerajuan. Dan yang paling best RM98 dapat 999GB boleh hotspot. Dan semua ni data plan ni semua boleh carry forward. Okay, carry forward kalau kita tak pakai, dia boleh, orang kata kalau tak pakai, dia boleh carry forward ke depan. Okay, jadi bagaimana dengan perniagaan SIM card Istel ni? Berapa modal dia? Modal RM10 untuk satu SIM card. Satu SIM card. Untuk daftar, daftar pun sama 10. Dapat satu SIM card tu, dapatlah daftar sebagai dealer. Okey, lepas tu untuk kita beli SIM card, modal pun RM10. So RM RM10 untuk awal-awal ni lah. Okay, so contoh kita beli 10 SIM card darab dengan 10, kiranya RM100 untuk modal. Okay, dan macam mana dia buat duit? Okay, first kali kalau tengok dekat sini, iaitu yang ini Mi ni adalah kita lah. Kita as a dealer, kita register user, ini user, kita akan dapat 13%. Contoh kita register Ali pula register Abu pula register Ahmad. Abu top up, kita tetap dapat 3%. Ali dapat 13%. Ahmad top up, kita dapat 8%. Abu pula dapat 3%. Abu pula dapat 10%. Macam itulah lebih kurang lah. Ali dapat lah. Yang ini kita dapat. Kita. Okay. Ali top up, kita dapat 13%. Abu top up, walaupun Ali daftar kat Abu kita tak kenal. Abu top up, kita dapat 3%. Ahmad top up, kita akan dapat 8%. Sama juga dengan Ali. Okay. Jadi macam mana perkiraan dia? Jom kita main kira-kira dulu. Contoh kita registerkan 10 orang, dan 10 orang ni menggunakan top up RM50, sama 500. 500 dalam dengan 13%, samaan dengan RM65. Ni 10% lah, RM65. Ini 10 orang. Kalau kita registerkan 100 customer darab dengan 50, jadi 5,000. 5,000 darab dengan 13%, akan dapat 650. So ni RM650 tiap-tiap bulan. Sebab apa orang akan pakai top up selama untuk mendapatkan internet. Okey, ini adalah komisen yang pertama lah. Ini saya belum cerita kalau kita nak cerita tentang yang dealer ni. Kita contoh target nak cari dealer. So dealer ni top up, contoh kita cari 10 dealer. Dealer tu hasilkan 100 dealer. Dealer bawah menghasilkan 1000 dealer. Setiap kali dia top up dealer 50, kita akan dapat total ni. So akan jadi total 4,215. Okay. So kita tengok pula, yang ini modal kan, dari segi modal. Dia ada ranking. Bila contoh dah naik pangkat kita akan dapat naik ambassador, kita akan dapat RM8 untuk modal satu SIM card. Kalau naik senior ambassador dapat RM7, dan cari partner dapat RM6. Okay. Yang ini yang pertama. Yang kedua adalah komisen pendaftaran. Saya panggil dia komisen pendaftaran lah. Pendaftaran. Sorry, tulisan dia agak berangkai sikit. Okey, tadi saya cerita tentang 10 SIM card. Okey, 10 SIM kita akan dapat berapa? RM8 jika reload 35. Okey. NMP kekal nombor lama. Kalau reload 35 dapat dengan RM13. So daftar terus top up, dapat RM8. So RM8 darab dengan 10, RM80. Okey. Kalau 100 SIM akan dapat berapa?
Tengok sini atas ni. Akan dapat RM11. Kalau contoh 101 akan dapat RM13. Satu SIM card. So dalam masa sebulan lah. So 100 SIM samaan dengan RM11. So 100 darab dengan 11 RM 1100. Yang ini dapat one time Yang ini dapat one time. Yang mana tadi kita tengok kat atas ni. Okey, yang ini tambah dengan 80, betul? 80. Ni kalau 10 orang 80 tambah dengan 65. Ini dapat ni lah. So kalau 100 650 tambah dengan 1100. Inilah kita punya pendapatan. Pendapatan bulan-bulan yang ini 13% hasil daripada diorang top up, 65% daripada hasil diorang top up. Okey. Jadinya jika kita buat team yang mana kita mencari dealer, yang mana kawan-kawan juga orang cakap dealer, kita akan jadi kiraan yang sebegini. Okey, kiraan yang macam gini. Yang mana kalau kita registerkan Ali registerkan Abu, macam tu lah. Dia kira macam gini. Nah, ni duplication 5. So kita daftar 5 orang. 5 orang tu Okey, kita daftar 5 orang. 5 orang tu daftar lagi. Dan daftar lagi. Jadi dia akan jadi 570. Jadi boleh lah. Okey, boleh. Orang kata boleh cuba. Siapa nak berminat, okey, siapa yang nak jadi dealer, okey, boleh WhatsApp saya. Okey, WhatsApp saya 0117123457 ataupun 01 okey. Okey, ataupun ni nombor ni 0117111110. Okey, jadi mana yang minat boleh roja.